Macam mana nak tani pohon kesung saya mudah. Tak payah pun saya oh. Nombor satu sekali kita kena pilih tak batang muda saya. Tengok tua tu dia lambat nak keluar akar saya. Ni contoh ni dah. Tu nampak tak? Akar tu. Dah. Daripada duk beli kedai hari-hari beli kedai lebih baik kita tani saya. Untung sikit untung duit jimat masa nak pergi cari kedai. Dah. Lepas tu kita pilih hak mana kita nak. Contoh kita ambil ni dah. Pilih hak batang muda tu. Kita cak puak awi. Dia akan keluar akar ni. Ikut tu. Kita ambil berapa? Ambil 2. Bang tunjuk contoh ni. Lepas tu dia akan keluar tunak ni pula ni. Tak kita potong dia keluar. Kalau dia lebat sangat pun susah juga dia nak edit tak. Ni kira bekas asadah ni kita tani 3. Kita bubuh lain juga. Saya awak tengok molek. Jimat masa, jimat ketika. Jimat uang. Ni kita potong ni. Dia muda dah. Batang muda. Yang dah tua, buat muda. Lepas tu kita korek lah lubang dia tu. Tebuk lubang. Kurah lah tanah pun. Terpulih kalau contoh atau saya awak nak tani atas tanah buatlah batas sikit. Ni nak tunjuk contoh ni. Dia ada 2 jenis tanah atas tanah ataupun dalam air saya buat dah. Kalau ni atas tanah. Kalau saya awak nak dalam air, saya awak komen kita buat. Lepas tu dia jangan bagi kering. Tanah dia ni jangan bagi kering. Jangan bagi kering biar dia lembab sama. Satu lagi kena duduk bawah teduh, yang duduk bawah mana. Sebab dia batang berair ni nanti dia jadi kecup. Kecup baru. Lepas tanah tu sirang lah saya. Sirang dia. Biar air sentiasa lembab. Dia cepat tu pergi akar. Lepas tu simpan lah tempat teduh. Simpan tempat teduh. Baik. Nak makan, nak guna, mari petik je lah kuti-kuti. Bubuh dah masuk kes. Sebab dah ketung. Dah ketung pula. Silap mak. Dah kesung ni perlu juga.